Assalamualaikum guys. So pagi ni kita nak berangkat ke Lukonia. So kita baru sampai di jeti. Kita parking dulu guys. Okay, parking sini. Alai guys. Masih ada orang dah. Okay, kita tengah berkemas barang dulu guys. Si, aku nak masuk dalam kereta lah. So, Dia Ustaz Alim. Si best ada Alim. Si best ada Alim. Alim Sekot. Alim Sekot. Mengkan atas kipas kau masak lain orang tu. Bekmat dah. Berat ya? Nembak nembak. iyalah. Kau yang sibuk ingat Ada nasi lemak hijau. Aduh. Tak ada nasi lemak hijau guys. Alim Sekot. Malam kita dah punggah barang awal. So hari ni kita bawa barang sikit saja lagi. Muslim. Orang Muslim. Alright, kita dah sampai. Guys. Pas ni baru kita review pot. Nak cek dulu barang BBQ kita guys. Harap masih beku. Oh, mantap guys. Belakang tu, letak poin belakang tu. Cun kami dua. Ya tu. Kami dua emat belakang. Panita. Hijau. Alhamdulillah. Ini kelengkapan untuk kita BBQ guys. Selamat awal-awal sini. Minta peti Naya. Mau ke sini tu? Ada peti yang berais ya. Mau simpan. Don. Yo, guys. Siapa tak kenal ni? Don. Okay, so pagi ni kita dah siap angkat barang. Okay, kita perkenalkan angler-angler kita pada hari ini guys. Cikgu? Kami Cikgu Syam. Cikgu Sam. Dari Kuching. Dari Kuching. Bang? Brian. Ni Brian, Sabah. Dari Satok. Satok. Saya ingat Sabah seorang Sabah lagi. Ni Cip Randy. Organizer juga ni. Sida guys. Dari Kuching. Bang Erwin dari Bintulu dan Dalat. Sama dengan saya juga ini guys. Okay, ni di atas kabin guys. Atas kabin yang tu deck captain. Kita tak boleh masuk. Cuma ruang di atas ni. Okay, kita lihat ruang di atas ni adalah tempat popping. Ini adalah tempat para angler untuk popping guys. Kita boleh nampak ketinggian. Memang tinggi guys. Kalau popping di atas. Alim dia tak ikut. Alim tak ikut guys. Tu dia. Alim tak ikut. So kapal ni dilengkapi dengan life craft lah. Betul, life craft ada dua guys. Ada dua. Dia tempat ni atas ni. Sini kita tak boleh masuk. Ni kabin untuk para kru. So kita nak turun ke bawah jap. Tinggi guys. Hati-hati. Tinggi. Okay, ni ruang belakang. Ni adalah ruang belakang. Luas. Nak jigging di belakang ni. Memang luas guys. Okay. Okay, ini kita tak perlu bawa peti banyak sebabkan kita nak
minimaskan ruang guys. Kita nak minimaskan ruang, so kita tak perlu bawa peti banyak-banyak. Pakat yang cukup saja guys. Yang ni semua peti umpan peti umpan, peti kapal, kita simpan ayam semua. Okay. Para angler masih ada yang masih angkat barang. Okay, sama-sama itu kita nak tengok. Ni adalah Abang Wandi. Abang Wandi, dia ada kapal Tigos dekat Kuching. Pernah trip di Kuching, boleh kontak beliau. Abang Wandi, Tigos Hunter. Okay. Ni Abang Hardi. Lalu trip dengan beliau. Cabinnya luas. Dah kelaparan. Tadi dah makan. Bang, apa nama dia bang? Jo. Ni Jo dari Sabah ni guys. Dari Sabah. Satu player import kita dari Sabah. Okay, ni bilik kitchen. Kitchen semua. Ya bang. Abang Zul. Ini Abang Zul. Mantap Abang Zul. Kita tengok sisi kapal. Inilah sisi kapal. Tempat tidur nantilah aku review, walaupun dah ramai yang review tempat ni. So aku nak ambil juga sebab untuk kenang-kenangan. Untuk kita kenang-kenangan guys. Untuk kita lihat sendiri. Ini Lem, nang sekot Lem? Cik. Ada lah. Mu ada muka aku ada. Mu ada muka ada. Walem sekot cik best. Mesti ada Lem. Okay, depan agak luas. So peti kita minimaskan peti. Ruang depan agak luas guys. Ini kedai makan. Buka pukul 10 pagi sampai malam. Okay, kita tunggu semua settle baru kita lancar. Sebab kita tunggu air pasang. Kita tunggu air pasang. Rajin lah Bang Zul. Ada nasuah Nana pound. Panas. Panas. Halo peluh dah. Right. Ni Abang Mat. Juara ni, bakal juara. Cik tahulah kategori sisik ke, kategori sisik. Semoga urusan kita orang semuanya lancar. Okey. Yang baik. Amin. Amin. Ini Cip Alai. Adik Abang Wandi. Kapal Tigos. Kapal Tigos di Kuching. Nak trip, kontak mereka berdua. Okey, ini bilik karaoke guys. Bilik karaoke. Apa siapa nak karaoke, dipersilakan. Set karaoke. Antik kapal ni guys. Ada set karaoke. Kita ada chiller. Itu Don dah cakap boleh minum je. Kalau air dam ni kita boleh minum je air dam ni. Kalau habis, kalau nak minum. Okay, kita nak pergi ke kabin bawah. Bilik tidur. Inilah ruang tidur yang kita para angler tunggu. Dah ruang tidur kita. Aircon jam 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 9, 10, 11, 12. Kat luar ni ada 12 katil. Ada 12 katil sini guys. Ini master room. Master room ada 1, 2, 3 dan boleh jadikan ruang solat juga. Ini adalah master room dia guys. Ada aircon tersendiri. Jok ni guys. Saya tidur kat sini sebab aircon kuat. Alright guys, nanti kita review lagi. Alim. Banyak Alim tak ikut. Okay.
Amin. Okay, kita nak berangkat pukul 9.17. Kita nak berangkat guys. Perjalanan mengambil masa sekitar 14 ke 16 jam sampai. Okay guys, ni Abang Adam. Bang Adam. Ni Bang Adam dari Kuching. Wakil dari Kuching. Banyak player dari Kuching ni. Okay, kita luncur guys. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga manis-manis. Alright guys. Ni Haji Isa. Ni Haji Isa guys. Okay. All the best. Semoga manis-manis trip kali ini. Okay, kita ada 14 orang player. Kita luncur guys. Ais ada berapa tan? Tan. Oh, banyak hal. Ais semua ya. Ada isu ais tu. Banyak ais. Alright, kita lancar guys. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga murah rezeki. Amin ya rabbal alamin. Kita luncur guys. Luncur. Okay, cuaca elok hari ni alhamdulillah. Kapal agak besar guys. Oh, puas hati guys. Oh, depan ni boleh jigging, boleh popping. Punya keadaan kapal. Okay. Alhamdulillah. Okay, ni first trip aku naik kapal KM5. So memang agak excited sebab selalu tengok dekat YouTube member-member yang pergi mancing tu. Okay, selalu aku naik kapal KM2, KM3, KM4. Ni baru berkesempatan dah guys. Okay, kita nak gerak ke spot. Ambil masa kemungkinan 14 jam ke 16 jam. Kemungkinan ini kapal ni agak laju lah. Okay, di sisi kita ya, trailer dah bersiap-siap. Ini Don. Mantap Don. Okay, Abang Dul. Mantap. Okay, jom. Tengah hari nanti baru ada makanan Okay. Okay, next. Semua tengah lepak.
Alright guys, kita nak tengok persiapan mereka guys. Oh, Haji sempat lagi makan. Orang dah sampai spot dah, jangan sempat makan. Oh, ilek-ilek kau. Hari pertama ilek-ilek lo. Ya, usai-usai lo. Okay, mereka tengah ready. Oh, mana umpannya? Belum lagi. Okay. Okay, Bang Zul. Kot ijiki kami nungkot sih bang. Patah tuh bang. Okay, di tengah center anchor. Okay, anchor guys. Bang Adam, apa kabar dek? So, kaca umpan sotong kita. Ini ada kaca. Yo, Robi. Sotong mahal di kucingnya tu. Moga manis-manis. Manis. Okay. Topang lalu ya. Alright guys. Oh, dah siap dah isi tongkol. Bang Adi dah siap dah. Semangat guys. Sewang. Alright guys, tengah lepas bismillah. Turunan pertama kita pada hari ini. Jam 9.30. Bismillah. Okay guys, semoga ada manis-manis. Okay, semua dah turun. Yes, semua dah turun. Alhamdulillah, semoga ada manis-manis guys. Mantap guys. Tuh gas strike, tuh orang jaga ya. Mantap guys. Abang Randy kali ini gunakan e-jigging. Okay bang, usaha lagi bang. Ya. Come on. Sifat gila. Ya, cepat lah. Jangan kayu. Udah selepas boleh dah. Oh, kurangnya fight tu. Tapi boleh lah tu. Good size tu. Ada good je. 110. Kira saya itu. First strike on the day. Masih jauh guys. Masih 78 meter. Masih 78 meter. Apa ada nampak? Kenapa? Bukan lagi di bawah ya. Panjang. Apa no? Ya, nampak ada bawah. Oh, naik tu. Doktor saja lah. Jangan doktor. Lepas. 56. Adakah ini doktor tuna? Ya, tidak jauh lagi. 46 meter. Kira saya. Okey, ayo. Oh, ini terdekat oh. Stand by kau. Oh, amat lah penonton di apa tu. Ya, dah ikan kita nak. Rotin. Oh. Dah umpung ikan dimakannya tu. Dek lo kami lagi nangga stok lo. Mananya? Ini ya. Nampak di bawah. Ya, yellowfin guys. Belum lagi. Belum nampak lagi. Durian kah? Teh rupanya. Teh. Kadang durian nampak di bawah. Macam nak ya tu. Lotut kah? Anak lotut. Nampak guys. Kena belakang. Oi, selepa kah? Naik ya. Apa nama teh? Ikan mato. Oh, Barakota. Yo.
Okay. Tajam. Barakota. First strike this day. First tali. Barakota. Okay. Kita boleh turunkan bottom. Oh, Barakota. Lupin. Member Selain Lupin. Selain Lupin. Kategori apa? Ikan sisik. Jadi lain dolphin. Bergasap lah. Masuk apa? Jalan ni ya. Masuk ni ya. Jam. Jalan meter ya. Kena dolphin. Ya. Masuk. Maunya. Tu dia. Dolphin. Mau timbang dia dolphin. Mau pelik kau. Ya, mana. Member tengah menjigging di belakang. Slow. Bisa. Gig masuk jualnya. Cepat. P-nya gig keluar. Depan ajaknya. Oh. Ya jalannya. Jalan. Ada. Tuh. Dolphin. Dolphin tu. Oh, anaknya. Nasib anaknya. Munnya kena mai teh. Nesup dia. Betul panglah. Tup. Oh, racing. Yeah, ada fight guys. Ada fight. Stop guys. Lain spesies ikan yang ambil tu. Punya ada Don. Bukan. Ada orang gojek ah. Don. Aduh, api kan pawang. Api. Dolphin. Hah? Api punya. Depan. Apa tu? Dolphin dua. Salah kali ya. Siaja ikan. Gasap. Neko kah? Nak mulutnya. Tambahnya. Kucing rek. Kucing siapa dia? Potong je. Lagi lah. Ya daripada. Ya ni. Datang lepasnya. Takut dia pecut dah. Oh. Woi, sah jual tu. Sanggup ambil tu. Pakai kategori tu. Ganti Amin game. Oh. Neko. Yellowfin. Yellow suit. Yellowfin. Yellowfin. Bona pasti titiknya dekat. Dia lepas. Tu. Lain macam strike guys. Keneko. Ini rasanya. Keneko kan kena mulut. Gulung tali. Gulung tali. Jig dia ambil. Kalau tali tu. Golong dia tu, golong. Oh, ambil jig keko eh. Laruan. Laruan. Lepas dah. Ni jig Hei, sik kan? Berlaku je. Ya si makan, dia kena badan. fall. Si sulit hook. Ni, baik. Hati. Tu kadang. Kau tadi beruang ke tangan aja. Ya, target dia aja. Ya, tali jignya. Neko eh. Ini kita boleh kontrol juga. Oh, nak juga. Itu lagi. Habis ni dah. Dia nak bomnya. Alright guys. Kita lihat Abang Hadi. Jadi Abang Hadi ada main. Ikan sudah ada. Sotong ni, sana sotong ya. Ni orang buat duel sih, sotong ikan. Sotong.
Tiga. Tiga. Tiga lebih meter. Jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Ini hotel. Ah. Ubi tu kambuh kalau tu. Ha, nampak sudah putih-putih di bawah. Pakai itu. Ni ya. Yang kena. Ha. Urung-urung. Apa ya? Yuk ke? Ya Allah, yuk pergi. Yuk. Yo. Hai. Pasal putihnya jom. You ke? Can you baby shark. Alright guys, so hari pertama kita memang hasil memang kurang, memang tak ada. Cuma dapat tongkol 2 ekor. Tongkol tak dapat ikut dan ikan you harus kuat guys. Kalau tengok ini dah okey dah. Mula-mula tu dia punya arus memang agak betul-betul kuat. So kami decide kami stop dulu mancing. Malam tadi kami tidur dulu. So pagi ni kita nak sambung lagi. Okay guys, tunggu episod yang kedua. Dia guys. Itu dia guys. Mau lihat kenapa yang naik guys. Mantap. Ada tarikan pagi hari ini guys. Nampaknya air sudah cantik. Sejauh berapa meter lagi? Oh, 80 meter. Oh, 80 meter lagi. Oh, dia punya lentungan ada manis-manis. Matahari sudah mau naik. Wih, waktu pas lagi tu jalan dulu. Kita call dulu guys. Alright, sudah naik. Apa itu? Ikan kuning. Oh, ikan jerung, berbelit. Ya. Oh, berbelit dengan batu. Berbelit dengan batu. Ikan jos, baby shark. Oh, kena tali, betul berat. Ikan jerung tu hal. Kena tali.